ikonik Pulut Garuda. Hari ni kakak belajar apa kat sekolah? Nak sampai dah saya, nak sampai dah. Oh no, zombie dia nangis. Kita nak sampai dah. Hai kakak, good morning. Tadi lepas hantar kakak sekolah, Daddy tiba-tiba kejut semua. Jom kita pergi sarapan. Sekarang kita nak pergi sarapan dulu. Nak pergi cari makanan. Cuma kan bila kakak dah start sekolah kan, kita orang selalu rasa macam serba salah bila nak pergi makan. Sebab yelah kakak tak ada kan. Tapi Daddy cakap tak apalah, lain kali kakak cuti kita bawa kakak. Sampai dah guys sini, kedai kopi buruk. Sampai Kakak mana? sekolah. Drama, kadang-kadang dia tak nak duduk kasit. Ada hari elok kalau kakak ada kat tepi dia, dia okey je duduk kasit. Kita sampai dah guys dekat kedai kopi buruk. The iconic Pulut Garuda. Balik lah. Kopi. Tasha macam mengantuk sangat. Lepas tu so dia beli kopi. Kakak baru balik sekolah. Kakak hari ni kakak belajar apa kat sekolah? A, B, C bahasa Melayu. Jauh. Alif bata. Kita kat rumah. Wow, wow. Tasha dah dekat rumah dah guys. Nak tukar baju dulu. Lepas tu nak sedia bahan masak. Tasha nak masak kejap ni.
kemas rumah dulu, kemas bilik dulu sekejap sebab semalam tak kemas. Semalam kita orang jalan, balik tu dah penat sangat. Biar je rumah, kan je kita kemas rumah. Siapa nak tolong Mami kemas rumah? Sekarang dah petang, dah pukul 5.30. Tasha nak keluar jalan-jalan. Semua ada. Say hi. Ada, tertinggal. Ada, tertinggal dah. Topi tak nak pakai ke sayang? Pakai topi. Main dekat dataran Shah Bandar. Please. Abang lajulah sikit. Oh. Ya. Ha, go. Oh, pandainya abang. Oh. Oh. Macam Spiderman je. Oh. Makan. Ya, Naya nak main kasut roda juga? Ha? Nak. Tapi Naira kecil lagi. Mana kasut roda Naira? Ni. Ni, tu kasut biasa.